Apa kau nak cakap dekat diri kau yang dulu? Diri aku yang dulu Apa nasihat kau nak bagi dia ke? Kau nak bagi penampar ke apa ke? First of all penampar dulu. Sebab aku tahu zaman aku muda aku tak apa bodohnya diri sendiri. Kadang-kadang kau Anwar Arifin, Muhammad Adnan, kau memang kau zaman dulu memang kau tak guna. Macam ni. Aku rasa kalau ada time machine macam cakap kan, aku rasa aku nak pesan kat dia, kau kuatkan diri awal-awal sebab hidup kau yang akan datang sangat keras. Lepas tu prepare diri awal-awal dari segi agama, dari segi adab kau. Sebab aku banyak orang condemn pun sebab dari segi mulut dah. Dulu aku jujur aku cakap, aku dulu kadang-kadang aku cakap ni, kadang-kadang aku cakap lepas. Main lepas Kita muda. tu mulut tak ada insurans tu, tak kisah orang ajak gaduh, kita gaduh. Yeah. Zaman tu zaman gaduh ke. Kan? Zaman gaduh ke. Sebab bercanggah mulut sikit ke gaduh. Tapi cakap zaman tu macam dia cakap kau Anwar Arifin zaman tu memang bodoh lah. Kau cakap musuh tu. Senang cerita.